Lama sangat tak vlog. Hari ni barulah kita akan buat another Penang to KL vlog. Kalau siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. First, I dah inputkan dia punya location dekat dalam navigation. Yang ni memang navigation dekat dalam sistem BYD. So that bila kat sini kan, bila kita nampak lah, macam by the time kita sampai dekat destination kita tu, dia kata kita akan 16%, which is dah macam considered low battery lah. Tetapi you know what? Sekali charge. Sebab sekarang ni, kami punya battery percentage ialah 98. So, even kalau kita tak charge dalam perjalanan pun, rasa macam kita memang akan sampai. You know? Tapi I think I nak, kalau boleh lah, ada satu charging punya tempat kan. Dia terus kata kat sini, insufficient battery level. Battery level cannot reach your destination. Please visit nearby charge. So, kita find chargers. Ni dia dah list out lah beberapa charger dengan dia punya kilometer, jenis charger apa, fast charging, DC. Boleh lah, I nak macam somewhere like around here ke apa ke kan, dekat area Perak ke, ataupun dah sampai kat sana ke. Let's see kalau kita search kat situ. Macam okay. Ni apa lah? Oh, ada charge EV kat situ. Okay, so kami berhenti dekat R&R Semanggul sebab anak macam tak sihat sikit. So kami decide untuk berhenti saat tengok diorang saat ala-ala tu bateri banyak lagi, tapi kita just charge je lah. This is very very dumb. Bateri 80%, let's charge some more. But anyway, ala-ala I pun nak beli something kat Petronas kat sini. Favorite. Actually, you know what? This is good. Sedap ni. Got the snacks and kereta. Kita mau tengah charge ke? Lupa sama dia landscape or portrait. Kita tengah record ni guna Insta360 Go Ultra. So I can see myself dekat sini. Sebab yang ni dia punya port, like kita letak kat ni dia akan charge, tapi dia ada juga this viewer kat sini. So camera dekat situ. Tada! This is what you look like. You're small. Small and waterproof. So you can see literally everything. Nak record dia macam senang gila. Nampak? Kecil gila. Like this one. And then kalau I nak tengok kat sini. Okay, so kita singgah dekat R&R Berang sebab pergi toilet, and plus nak kena buat susu untuk anak. Tiba-tiba dia nak susu pula kan tengah-tengah. So nak cuci and everything kan. So kita datang kat sini. Kat sini ada charger tau. Dia ada charger EV kat sini. Tapi dia guna like the BESS, which is I guess dia macam dia ada empat. Dia ada dua. Empat. 1, 2, 3, 4. Tapi macam bila seorang pakai, and lepas tu dia akan tarik sikit lah. Yang lain akan jadi slow charge sikit. Tapi kalau seorang saja dia akan jadi laju. Gitu. Quite luas juga sebenarnya. Dia macam kat sini dia ada Harold's, dan dia ada gerai-gerai yang jual macam makanan. Tadi I nampak macam roti kaya, buah, somewhere dekat belah sana kan. Mungkin sebab tak banyak kereta, jadi tak crowded sangat. And I rasa lagi selesa sini berbanding Tapas. Sebab Tapas charger EV, if I'm not mistaken, ada lebih kurang 2 port dan satu lagi port which is Shell Recharge. So basically ada 3 port sahajalah dekat Tapas. Tapi Tapas mostly orang akan berhenti kat Tapas sebab kat situ makanan banyak kan. Tapi kat sini makanan untuk duduk restaurant wise tak ada. Tetapi kalau kita duduk dalam kereta, kalau jenis korang tak kisah makanan kereta, just beli makanan dan lepas tu makanan kereta, I think R&R Berang is a good choice untuk charge kereta. Kalau tepi-tepi ni semua macam tak ada kereta, jadi laju sikit lah dia charge. Laju ke? 45%. Dia dalam 58 kilowatt. 58 kilowatt okay lah. Scary. Okay, so sekarang ni kan dia tunjuk kat situ 72% and dia completely stop. Dia macam tengok nothing masuk. So maybe ni limit kot. Dia limit kot sebab dia jenis charger yang dekat sini, dia macam orang cakap ni macam power bank. So kalau dia habis lah. Mungkin lah. Ni I pun tak plan nak duduk sini lama-lama. Tapi sebab pergi toilet, buat susu anak, makan, tukar diaper anak, lepas tu chill set, tengok-tengok dah 72% dalam tengah
relax chill tu. Dah 72%. So okay lah. Pada time sampai kat sana memanglah tak risau lah nak cari charger ke apa ke. Maybe tomorrow lah baru nak cari charger. Tapi for sure akan sampai. Tadi pun sebenarnya memang sampai tapi alang-alang. First time tak I tengok, banyak betul BYD M6. It's like, there's like banyak gila kat belakang I. Malam ni macam dia orang ada berkumpul lah. Jumpa, like sharing session, ambil gambar. Jumpa berkumpul semua dekat area KL. So kita orang daripada Penang datang ke KL. So husband macam teringin jugalah because dekat Penang kita orang jarang ada peluang nak jumpa-jumpa dengan geng-geng M6. Sebab kat Penang kita orang jarang jumpa. Dekat sini macam baik gila. There's like banyak gila. There's like a lot over there. Ada satu BYD M6 and ramai orang pakai warna biru, which is daripada awal lagi sebenarnya husband memang nak colour biru, tapi I yang nak colour putih because it's like my light fury. Tapi I admit warna biru gelap cantik. Okay, then it's on the back there. Sentry activated. So kita datang dekat dengan kereta. So sekarang ni kan kita buat navigation system kat sini, and then lepas tu YouTube music kat sini. Kita buat split screen, and then ada lirik lagi. Sebab kadang-kadang kan bila nak karuk dekat dalam kereta tak tahu lirik tau. And then lepas tu macam so sekarang ni kita dah nampak, well I lah akan nampak driver macam dia akan fokus tengok jalan, tapi passenger ni sambil kita dengar lagu kita macam boleh nyanyi karuk sekali sebab kita dah ada lirik kat situ. Ya, inilah apa yang benda yang kita orang buat masa datang dekat KL. Buat macam side load. This is what you call a side load lah. So kira banyak lagi features. Yang ni, this is one of the features yang kita orang suka. Sebab I memang suka sangat navigation system BYD. Tengoklah tu, dia akan bagi tahu okay, you kena masuk kat mana, ke situ, ke sini, semua tu kan. Dia siap bagi dengan dia punya map tu lagi tau. So you for sure tak akan sesat. Lagi-lagi bila jalan-jalan kat KL ni, tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba ke kiri, tiba-tiba straight, tiba-tiba ke kiri tu ada sampai 2 kiri. So mana satu kan? So belah kanan tu driver tengok lah, belah kiri passenger macam I akan tengok lah macam I boleh dengar lagu, and saya tengok dengan lirik dia. It's pretty cool. This is pretty awesome. BYD M6 nak dekat setahun lebih, and then kita orang just guna sistem biasa macam tu je. Tak ada nak buat apa-apa ke, and then so dah biasa dah kan. So sekarang bila kita tambah satu benda baru, like you fall in love with the car all over again. Now it feels betul-betul personalised ikut kami. Betul-betul rasa macam this car is like personalised ikut apa yang kami suka. So there is a lot of features juga yang buat side load ni kan, yang macam husband suka. Nanti kami akan explain lah. Maybe kita akan tunjuk sikit sebanyak like what are the things yang kita buat dekat dalam infotainment BYD ni. Kita finally jumpa charger dekat dalam kawasan KLCC sebab kami nak pergi ke Aquaria. And then so ini kali kedua kami datang ke Aquaria. The first time pun memang dah ada kereta BYD M6 ni, tapi masa time tu kami tengah cari tempat untuk park and charge, tapi tak jumpa. So in the end kami park dekat macam satu bangunan yang sebelah tu, and so kali ni macam tanya barulah jumpa yang ini. So this one is like powered by Gentari. And ada banyak. There's like 1, 2, 3 dekat sana 4, 5, 6. Tapi at least lega lah dapat cari tempat untuk charge.
So kita boleh park dan kita boleh charge sekali. So sekarang boleh enjoy duduk kat Korea. And then kereta pun dah free charge. Hopefully charge sekali ni. And then lepas tu boleh terus shoot ke Penang lah bila balik nanti. Slow charging. Tapi ada lah. Hari ni weekend, ramai betul orang dekat area-area aquarium KLCC ni. Dia macam, and I think maybe diorang semua nak pergi kat aquarium. Blue tang, Daniel? Your favorite fish, the blue tang. No, suck it. I want this. Oh! Mama! Sea cucumber. Wow! Look at that, they're opening its mouth. Look, I think that's food. Wow! So change of plans, instead of kami charge dekat area Suria KLCC tu, sebab kat satu dia punya charger macam sangat-sangat slow charging. Rasa macam tak berbaloi pula nak bayar that much. So kami decide untuk datang ke this place. So sambil kita charge kan, boleh I beli apa-apa barang, layan movie kat dalam kereta. I saw coffee somewhere there, and plus I also saw another BYD M6. BYD M6 ni buat macam Grab car, which is pretty sweet. Oh, dah charge dah. Yeah. So kami punya bateri sekarang ialah 16%. Memang kami betul-betul biar sampai 16%. And then so kat sini dia punya kilowatt lah 82.9 kilowatt. So anggaran adalah 1 jam untuk fully charge. So kami pun plan nak rehat, nak makan, nak beli makanan kat KK. So ada kopi kat situ. And then rehat tengok movie kat dalam kereta, because kita dah install tempat movie kat dalam ni. And then habis je 1 jam tu, and then kami akan shoot terus ke Penang. Coffee secured. Jom suka Aisan. Nak kata apa Aisan? Aduh. Tiga everybody. Kita dah habis makan, dah habis layan satu episode One Piece, and now it's time to balik. Oh yo, okay, semua orang beratur, okay. Tapi kita ada 3 MC kat sini. Jom kita balik Penang.